Dedah rambut bagi orang tengok. Orang tu iaitu yang bukan mahram, yang ajnabi dengan dia. Kalau mahram dia, ayah dia tak apa. Suami dia apa tak lagi. Anak-anak dia, abang adik dia, tak ada masalah. Kan? Kita tengoklah dalam senarai mahram tu. Selain pada tu tak boleh. Jangan dedahkan walaupun sehelai. Tapi usaha saya tak sedar. Kan? Saya tak perasan. Tu nama dia tak perasan. Jolok-jolok balik. Tu kan perempuan pakai tudung kan. Keluarkan tepi-tepi tu kan. Itu dia jolok-jolok balik. Begitu tak perasan nak buat macam mana. Allah Ustaz, angin tiup Ustaz. Kan terbang habis. Jenuh saya lari pergi ambil pula pun. Tak apa kan? Begitu. Ni sengaja keluar pada rumah tu dia punya duk kelepiak macam tu. Pumpang kan rambut panjang kan. Basah pula tu. Hidup pukul dinding tu. Pumpang. Yang tu saudara kata lah. Kan? Jelas-jelas. Maka inilah hukuman dia di akhirat besok.